Hadis ke-42. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku akan mengampuni dosa-dosa engkau walau banyak sekalipun dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya dosa engkau begitu banyak sehingga mencecah langit kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku mengampunkan dosa engkau. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan memberikan kepada engkau sepenuh itu juga pengampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi. Hadis Hasan. Pengajaran hadis. 1. Rahmat dan pengampunan Allah Ta'ala tiada batasnya. Menjadi kewajipan kita agar meyakini perkara ini sebagai dorongan untuk terus bertaubat dan memohon keampunan Allah Ta'ala. 2. Allah Ta'ala pasti akan mengampunkan dosa hambanya yang bertaubat walau sebesar mana dosa yang dilakukan dengan syarat tidak mensyirikkannya.